Assalamualaikum. Kita nak masak rendang ayam tumis. Okey, kita panaskan minyak, kita masukkan 4 sekawan, kemudian kita masukkan serai, halia dalam kuas, kita tumis sekejap sehingga naik bau, kemudian kita masukkan bawang putih, kita kisar, kita tumis, kita kacau rata. Kemudian kita masukkan cili kering yang telah kita blender. Terpulanglah nak banyak mana cili keringnya masing-masing. Kita tumis sehingga naik minyak, kemudian masukkan ayam, kita kacau sekejap, masukkan kerisik, kita biarkan mendidih. Lepas tu kita masukkan asam keping, masukkan serbuk kunyit dan boleh perasakan. Kita tak bubuh santan dulu, kita bagi keluarkan air ayam tu. Kemudian kita renyahkan, baru kita masukkan santan. Kita keluarkan air ayam dulu, masukkan pati santan. Kemudian kita kacau rata. Lepas tu kita masukkan daun kunyit yang telah diiris. Okey, Koma. Dah cukup sesuai selera. Bolehlah angkat dah hidangkan. Selamat mencuba.